Selamat kembali dalam Legasi Podcast Sembang Sambung bersama saya Adlan Ahmad Ramli dan Dr. Uwe Haji Syahri. Bang, kita nak sambung dengan filem yang filem besar yang saya rasa Malaysia ever produce. Hanyut. Filem itu adaptasi dari sebuah lagi karya besar sastra antarabangsa, Joseph Conrad, Almayers Folly. Apa yang buat abang tertarik dengan naskah itu dan merasakan yang naskah itu harus diadaptasi ke Melayu dalam bentuk filem? Yang menarik sebelum itu ada satu filem yang di mana kalau kita nak tengok Adlin ada parut dia ni filem terakhir Buai Lali Laju kan. Lepas tu kan dia terakhir dia ada parut. Aku memilih tiba-tiba je kau masuk situ. Okay, Buai Lali Laju and then okay, alright. Hanyut sekarang bang. Hanyut Joseph Conrad. Sebab di mana aku cakap tadi, kejayaan aku ada banyak pertolongan. Sebab filem ni bersifat gotong royong. Okey. Dari persediaan dia, naskah dia, pembikinan dia. Jadi pada awal tadi saya cakap arwah isteri saya yang pertama, dia lebih cerdik daripada saya. Tapi yang saya yang dapat nama kan. Dia telah memberi saya 3 buah buku. Dia cakap awal-awal dia dari New York lah. Dia cakap, "Weh, kau tengokkan buku ini. It might be mungkin dia akan menarik bagi kau." Satu, Kaki Bakar. Datang daripada William Faulkner, Barn Burning. Okay. 2 adalah Joseph Conradnya naskah novel pertama dia, iaitu Almayers Folly. Iaitu Folly ni maknanya kelemahan atau kegilaan atau obsesi Almayer. Tapi tak tepat kan. Jadi saya tulis tu, bila saya habis tulisan tu saya rumuskan dia tajuk baru, iaitu Hanyut. Di mana saya kekalkan dalam bahasa Melayu. Jadi saya tertarik. Buku ketiga pula ada 3 tadi apa cakap? Itu tak dibuat lagi kan. Okay. Alright. Sorry bang. Tak apa. Keseluruhan karya saya ada satu apa dia kata talian, common thread, iaitu tentang keterasingan. Okey. Jadi macam Kaki Bakar, seorang Jawa yang diletak dekat Malaysia, perempuan jalang, seorang perempuan yang dari kampung lain letak dalam kampung. Jadi dia macam terasing. Jadi saya nak sudahkan dengan hanyut. Jadi itu seorang orang Belanda, bangsa Belanda, walaupun dia bukan lahir di Belanda, itu yang buat dia pun terasa terasing kan. Dan dia diletak dalam masyarakat Melayu kan. Dan saya sendiri secara peribadi saya tahu 2-3 perkara tentang rasa terasing ni. Jadi itu dia punya landasan dia betul. Tapi yang lain tu saya tertarik dengan community. Walaupun bila saya bercerita tentang perempuan, yang menariknya ataupun apa sahaja watak lah, dia mesti ada sense of interaksi dengan community. Jadi kalau kau tulis tentang P. Ramlee tu kan, mesti ada bersabit dengan community dia. Sangat. Jadi itu yang buat saya penting. Jadi macam perempuan yang tertarik saya ada reaksi dia dengan community dia, selain daripada sexuality dia, selain daripada misteri perempuan kan. Itu yang kita buat menarik kan. Kalau perempuan tak menarik, tak ada misteri, tak menarik lah. Jadi super juga dengan watak-watak apa juga saya minat dengan adanya interaksi dia dengan community dia. Jadi bila saya tengok Hanyut, itu Almayers Folly, dia Conrad cakap mendescribe, menulis tentang suasana community dia dengan environment dia. Dia dengan hutan dia. Jadi itu antara awal sangat aku tertarik dengan
komuniti. Johor adalah seorang pelaga lembu yang diletak pada tempat lain kan. Jadi dia terasing. Jadi itu yang tema yang sangat penting bagi aku yang harus ada, because my study is on that. Saya cuba itu. Ini on the simple level lah nak menjawab tu. Hanya. Of course, tidak macam filem kau yang awal-awal komersial lah. Ada nilai komersial yang agak tinggi. Bukan hanya tak komersial, saya menonton. Tetapi kurang diminati lah dari segi sambutan tontonan bang. Itu betul. Macam mana seorang producer, pasal abang pun produce sendiri, your own company dengan kedua abang pakai topi sebagai seorang pengarah, dan abang pun macam abang cakap tadi, kira karya seni abang tu adalah benda yang abang buat dan dengan harapan boleh ada ramai tetamu ataupun pengunjung untuk diorang tonton. Dan how much abang kecewa dengan skala hanyut dengan sambutan kita box office especially bang? Well, adakah benda tu macam mematahkan sikit kekecewaan sikit? Bukan tak patah habis abang, mungkin remuk sikit ke macam mana? Kekecewaan ada kan. Hingga ingat Johor adalah kisah merajuk. Dia merajuk, dia lari ke tempat lain. Jadi hanyut ni, tindakan aku dengan hanyut seperti aku merajuk lah. Bila pada calculation aku, wajib tidak lagi orang filem menonton filem ini, sebab bukan saja talking about casting, dia bukan saja bercakap tentang naskah dia yang international, naskah dia sangat tinggi kan. Tetapi juga kerana ini adalah filem yang dibikin dengan CinemaScope. Tidak ada lagi filem Melayu dibuat di CinemaScope. Dua, inilah filem yang terakhir di-shoot dengan filem. Jadi pembikin filem harus sekurang-kurangnya tengok image. Ini patah balik pada kenapa saya masuk dalam filem, sebab saya suka dengan image. Saya nak tengok filem bisu macam mana. Filem kategori zaman tu macam mana. Warna hitam dia macam mana. Jadi itu, jadi saya bila saya nampak dia tak laku, tapi tak boleh salahkan mereka sebab tidak ada promotion, sebab ada beberapa kesilapan kami buat, sebab kami dah aku tengok diri aku sebagai pembikin filem. Jadi aku buat filem tu lah. Jadi aku fikir kalau dia bagus, kita akan dapat raise money. Sebab ingat semasa aku sebab aku lalui banyak, semasa aku orang tak tahu pentingnya promotion. Sekarang baru orang sedar promotion tu kadang sebanyak harga filem tu dibuat lah. Jadi aku lalui semua benda tu. Dan Finas masa tu masa ignorant lagi. Dia seperti orang fikir buat animasi ni murah. Kartun ni kak. Tapi ini aku sendiri lalui. Tapi aku macam prototype. Jadi bila promotion tak ada, jadi mereka bypass lah. Aku tidak salahkan mereka. Hanya tindakan aku, kalau kau tak nak tengok, aku tak bagilah. Walaupun bila Netflix nak minta, aku tak bagilah ya. Bila RTM nak minta, aku jangan tak payahlah ya. Macam tu kan. Sebab itu filem tu tetap ada. Kalau tak, ingat karya seni ada jadual dia sendiri. Kalau dia tak timbul, sekarang dia timbul 50 tahun kemudian, ada filem-filem yang begitu bukan semasa hayat aku. Dia macam aku cakap, hidup ni pendek, filem panjang. Dia masalah bagi aku, tapi bukan persoalan. Dia masalah sebab dia tanggapan orang yang tentang karya tu. Karya tu boleh ditonton lagi, aku tak segan pun. Dan aku tak cakap aku buat ni filem tu ini sombong aku masa tu, pasal ni tuntutan pengkarya kan. Engkau tengok filem tu, jangan cakap ini filem sini jadi bajet tak cukup. Jangan tengok sekali filem. Itu aku tuntut tu daripada penonton kan. Jadi dia akan
dia akan timbul lagi kalau tidak semasa aku kan. Jadi perjalanan aku tu kan banyak apa kan, banyak kadang detour. Jadi untuk aku tak hilang siuman aku buat benda-benda lain lah, teater aku buat apa tu, pelancar profesional. Pelancar profesional. Bang, kalau macam sekarang dengan adanya streaming services, Netflix lah, View lah, so sekarang ni mungkin penonton di platform seperti itu tidak traditional atau konservatif bandingkan dengan penonton free to air television. Ada kemungkinan abang akan lancarkan balik di Netflix. Memang ada. Tapi mungkin aku akan bagi kepada wasiat aku tu kan. Ini legasi aku kan. Bagi orang lain dapatkanlah aku kan. Sebab aku dah selesa, aku tak mengejar apa-apa kan. Jadi itu kemungkinan. Tapi ingat aku bukan businessman per se tu. Aku tengok dia, aku more pengkarya. Jadi aku move on. Jadi sebab aku cakap tadi kan, seperti aku cakap tadi, aku tengok karya-karya aku dulu seperti ex-girlfriend aku. Dah settle dah ya. Dan aku kau perlu cari girlfriend baru. Ya mungkin filem kau lah. Filem saya macam tu tak. Itu yang aku bayangkan. Tapi kalau bisnes, aku serahkan pada orang bisnes lah. Because bisnes ni menuntut kreativiti lain. Di mana aku tak beri peluang tu. Ingat family aku bisnes tapi aku tak beri pemikiranku dari aspek bisnes. Aku cuba tak. Okay, bang, okay. Kita nak tanya abang, kita perasan kita dengar-dengar perkabaran lah, abang banyak terlibat dengan dalam litar antarabangsa lah. Sama ada abang terlibat di dalam penyertaan sebagai ketua juri ataupun panel juri dalam International Film Festival, dan juga abang ada projek-projek mementorkan diri abang kepada young filmmakers dalam international di luar negara tu bang. Kita nak tahu kalau abang boleh share dengan kita tentang pemerhatian abang dengan apa yang berlaku di luar sana tu, berbanding dengan apa yang sedang Malaysia tangani dan hadapi abang. Sila bang. Aku memberi sumbangan satu dengan jadi juri, di mana aku seronok, aku suka sebab aku suka tengok filem kan. Jadi aku banyak jadi ketua juri ataupun juri biasa, dan sangat banyaklah, sangat kerap dalam dunia lah, dari Filipin ke Perancis, ke Amerika, di Sundance, aku pernah aku jadi juri, dan sebagai ketua juri aku cuba aku dapati aku lebih senang melihat nonton filem daripada memberi keputusan untuk siapa menang dah. Lebih senang sebab aku gemar filem kan. Jadi aku enjoy filem. Aku boleh katakan kadang aku boleh seronok dengan filem yang tak bagus pun. Sebab dia ada special quality, di mana aku mulai sensitif dengan ini, di mana aku boleh letak dia dalam konteks pemikiran. Aku sedar itu menuntut ilmu lain jugalah. Jadi itu aku buat juga. Dan satu lagi, aku mementorkan. Aku mementor banyak negara ramai. Aku terlibat dengan Griffith University di luar, di mana yang kalau aku nak banggakan,
ada banyak ramai mentorship mentee aku yang menang award, yang menang kat Pusan, yang best pengarah. Hingga sekarang dia berhubung dengan aku. Yang dan aku enjoy bercakap tentang karya-karya dengan mereka. Itu aku masih buat lagi dengan Asia Pacific Screen Award. Aku masih lagi di mana yang terakhirnya mentee aku dari Sri Lanka, India, Jepun, dan bukan Uzbekistan, Kazakhstan. Lima ni yang Kazakhstan tu baru siap filem dia. Yang Iraqnya menang best film kan. Jadi sekarang dia kementerian dia ambil dia dari satu macam Pinas dia orang lah mungkin. Dia ketua. Dekat Iran. Kat Iraq. Ya. Bang, program yang macam tu, mentorship dengan mentees yang filmmakers ni, kedengarannya berlaku di luar tapi tak berlaku di tempat sendiri tak berlaku di Malaysia. Dia tak jemput, tak ada program ke, tak ada. Kita tak perasan program tu ada. Kan? Dan Julia pernah cuba unsurkan pada Finas tapi dia ditolak. Ingat aku pernah jadi mentor dibawa oleh Sundance di Jordan. Di situ salah satu pemikiran dia Egypt menang juga BFT kat British Award ni. Menang sebab aku bela dia punya naratif dia kan. Aku tak ganggu pun. Lepas tu dia senang dengan aku sebab aku tak bukan tukar dia, aku hanya enhance. Macam kalau masakan tu aku cukup ke empuk dia. Dia tak naik kan, aku naik kan. Dia tak cukup empuk kan. Abang sukalah buat benda tu kan. Saya rasa abang suka sharing tu. Tu. Dan sebenarnya abang memang tak keberatan langsung lah kalau kita sendiri di Malaysia ini hosting those kind of program macam tu kan sebenarnya. Pasal tu aku sangat teruja sekarang nak dengar your take on P.Ramlee ni. Okay. Itu blog yang selepas ini kita akan pergi tu. Cuma saya nak congkel sikit. Okay, dari segi tentang penjurian. Apa cakap international punya juri-juri yang membuat dan saya pun cuba nak faham. Okay, ini dalam konteks Festival Filem Malaysia lah. Festival Filem Malaysia di tempat sendiri ini. Dan saya kurang pastilah mana-mana filem festival yang abang terbabit sebagai antara juri ataupun ketua juri. Saya kurang pasti itu. Tapi through abang punya pengalaman, macam mana cara berfikir, cara keputusan dibuat dalam melihat mengangkat filem itu sebagai filem terbaik contohnya di luar dan berbanding di Malaysia ni. Sebab saya mungkin pemahaman saya kurang tepat, tapi antara yang saya tahu juga certain film festival kadang-kadang dia mengangkat different philosophy, different faktor ataupun unsur yang nak dibangunkan. Kan? Jadi kalau dalam konteks di Malaysia ni bang, sejauh mana abang punya tinjauan, abang rasa berlaku konsistensi dalam mengangkat apakah sebenarnya filem yang layak diangkat sebagai filem terbaik, you know, ataupun sebenarnya berlaku ketidakkonsistensian dalam era ke era, zaman ke zaman. Itu kita cuba nak faham daripada kacamata abang lah. Boleh kan? Ada nak tambah apa sikit? Ingat saya berulang kali beritahu kan, yang kita ada filem festival ni untuk meraih naskah-naskah yang harus diangkat kan, the excellence. Sebab ingat kalau saya sebagai seorang turis datang ke Malaysia nak tengok filem, saya kata apa filem terbaik. Jadi ada amanah pada juri-juri ni. Jadi
kalau dia bila kita tengok filem terbaik daripada satu negeri yang telah diangkat oleh negeri itu, kecewa, ini standard dia. Dia ini standard dia, ataupun ini ke macam ni ke ya. Jadi kita ada amanat kita. Kita mesti beri kan. Dan juga ada filem-filem festival yang bertema. Tapi yang bertema ni memang festival dah bertema dah. Tapi tetap dia bila dia diangkat jadi terbaik, dia jatuh bukan pada tema dah. Tetap tema tu dia dah settle dah. Dia mesti diangkat dengan kriteria-kriteria yang lain yang harus diangkat. Dan juga juri adalah tiang seri festival tu. Kita mesti akui juri itu. Dia mesti ada intelligent. Dia tak boleh macam ikut rasa saja. Ikut rasa harus ada, aku tak nafikan. Intelligence tu penting. Intelligence tu. Dan perkataan rasional, irrational tu very macam subjektif. Tapi dia mesti ada pengakuan dari konsensus juri tu. Jadi pasal tu saya bila jadi ketua juri, saya pilih orang yang saya percaya first mesti ada kebijaksanaan, sophistication, kebijaksanaan dulu. Lepas tu masa saya tahun ni saya jadi ketua juri, saya minta pada juri-juri, engkau bagi aku dua je pada awalnya, kebijaksanaan dan keadilan. Then I'll break it down kepada keikhlasan, ke pertukangan tu bawah tu, di bawah lagi. Tapi pertukangan the making tu, sebab filem yang perfect tak perfect pun. Jadi kita harus tahu. Jadi betapa pentingnya juri ni. Jadi inconsistency di Festival Film Malaysia ada kalau kita tengok sejarah dia kan. Ada. Itu dia. Sangat ada. Jadi kita tak percaya. Jadi mampu tak engkau sekurangnya justifikasi pada board tu. Why? Filem ni contohnya tahun lepas Imagino diangkat. Dia gebor-gebor yang lain kan. Tapi kuat tak juri ni? Jadi festival filem saya beritahu ke dia orang, festival filem, setelah festival filem pahat mesti berbunyi. Yes. Tapi bila saya ada, saya hendak pahat tu bunyi kecil. Jadi tahun lepas kau yang ketua juri lah bang. Ketua juri ya. Kecil je. Kalau dia buat, dia tak boleh buat lagi bagus pada kita je. Jadi Imagino diangkat sebagai best film. Tahun lepas. Pada pandangan UA Haji Syahri sebagai ketua juri dan secara peribadi, kenapa dia diangkat sebagai dia dalam seni ini senang. Ini boleh kita bagi pada seni tampak juga. Apa yang paling penting modern art ni, atau contemporary art, apa yang paling penting di atas tu? Di atas tu. Ni banyak tu. 1 2 3. Di atas tu. Sekarang keberanian. Keberanian. Kau berani nak buat tak? Yes. Kena berani buat P.Ramlee tak? Betul, aku cocok kau ni. Ada attitude tu, ada tu. Kan? Sebab pertukangan bawah tu. Pertukangan tu kalau engkau ada assistant kau, sebagai sini tampak kan. Jeff Koons tak usik pun karya dia. Andy Warhol tak sentuh pun brush dia. Dia pergi dia tengok, oh good, aku sign Andy Warhol. Macam tu kan. Salvador Dali sign dia approve nya. Jadi keberanian paling film atas. itu berani. Paling atas. Berani tak? Sebab kepakaran boleh dibeli. Alright. Okay bang, kita akan tutup pusingan ni.
Kita break, satu last break. Episod yang next ni, itu kita akan cerita tentang biopic P. Ramlee. Okay? Dan pada ruangan itu, tuan-tuan dan puan, memang benda ni harus berlaku. Tapi of course lah, tak bolehlah kita perbual dan perdebatkan sepenuh-penuhnya. Tapi kita nak pandangan abang, the fundamental yang abang boleh renjiskan pada kita sebagai pembukaan kita hari ni lah. Dan of course, bang, ini tak payah nak diperkatakan yang lebih lanjut lah. Abang memang terkait sangat-sangat rapat lah dengan keperluan kita untuk membina paling tidak akan potensi naskah dan juga pertukangan yang seharusnya boleh tidak memalukan kita lah. Boleh dibanggakan. Jangan ke mana-mana. Dr. Uwe Haji Syahri masih lagi di sini. Sempat lagi insyaAllah. Waktu masih ada lagi. Legasi Sembang Sambung. Okay. Kita kembali dalam Legasi Sembang Sambung bersama saya, Adli Rahman Ramli dan Dr. Uwe Haji Syahri. Dan sekaligus kita ucapkan terima kasih kepada Finas dan Akib Negara kerana terus menyokong dan bekerjasama dengan Nusa Podcast untuk membawakan legasi pada episod kali ini. Abang Uwe, tentunya Abang Uwe dah dengar-dengar lah kita punya perancangan projek Perdana P. Ramlee ni. Kita menganggap projek P. Ramlee ni selain daripada filem, kita juga akan membangunkan dokumentari. Dokumentari yang memberi some kind of context untuk penonton bila dia menonton filem itu nanti. Dan pada masa yang sama, legasi ini tujuan dia adalah untuk mengumpul komuniti untuk mula bercakap tentang P. Ramlee, tentang filem dan mendapatkan komuniti, membina komuniti itu. Dan alhamdulillah kita punya komuniti dah agak kita mendapat traction yang agak very positif. Filem P. Ramlee ni memerlukan, kita merasakan yang dia seolah-olah untuk membuat satu monumen untuk P. Ramlee. Tapi dalam bentuk yang mungkin lebih masa kini dan mungkin boleh dibawa ke depan. Maksudnya kita tak lagi nak buat monumen tugu ke apa, tapi tugu kita dalam bentuk filem, dalam bentuk dokumentari dan juga kumpulan khazanah yang kita kumpulkan dari cerita-cerita macam Abang Uwe, cerita-cerita dari Mak Mah, Nolia Gani dan Abang Igala yang kita boleh kumpulkan. Boleh jadikan semacam khazanah, oral documentation on apa yang berlaku pada ketika itu, yang mungkin kita boleh belajar dan orang boleh refer dalam satu masa nanti. So, filem P. Ramlee ni, ini soalan ni belum apa-apa pun aku dah seram ni. Apa yang bagi abang sebagai you've been in sebagai juri, abang juga seorang pembikin filem, pemerhati filem, peminat filem besar. Apa yang penting yang kita tidak harus terlepas pandang dalam usaha kita nak membuat filem P. Ramlee biopic ni? Ya, saya dengar tadi ada dua kan, iaitu dokumentari itu sendiri dan juga kisah P. Ramlee filem. Jadi saya sebenarnya sebelum saya datang tadi, bila jemput, saya ada buat kerja rumah saya lah. Okey. Okey. Iaitu saya tonton 2 episod rancangan Legasi. Okey. Alright. Terima kasih, Pak. Okay. Abang subscribe tak? Subscribe aku tak pandai ya. Okey. Aku
check ada lagi kita subscribe kan abang. Jadi yang episod yang 2 ni aku tengok, aku tertarik dua tokoh ni. Satu Badul. Okay. Dan di situ aku nampak dia ada timbulkan satu perkara yang sangat penting. Dua, ada episod dengan Hidir. Ya, dan itu juga aku tercetus soalan. Dan aku difahamkan ada 3 penulis yang kau jemput untuk legasi ni kan, iaitu Hidir, Daniel, dan juga anak Zarina Hassan, Rahini. Dia mana I'm quite familiar dengan buku-buku mereka ni. Iaitu bab kata aku buku dia ada yang cuba membedah dengan cara forensik dari hanya dari aspek keindahan. Jadi saya akan bawa 2 poin yang dari tinjauanku dengan karya tu. Okay. Aku tengok banyak filem biopik. Dan yang nak pula biopik yang dari sini, walaupun yang dibuat oleh kawan saya di Indonesia katakan, dia pada saya dia gagal sebab dia orang lupa tau. Dia orang mesti anggap watak tokoh ni manusia biasa tau. Dan the best way nak melihat mereka ni, okay, biar aku rephrase balik. Hanya ada seorang saja yang berkelakuan sama di luar rumah, di dalam rumah. Iaitu Nabi Muhammad SAW kan. Di luar rumah sama, di dalam rumah sama. Jadi dia cakap, dia suruh isteri dia, beritahu aku apa yang aku buat di rumah, tak ada pembohongan. Jadi selalunya, contohnya macam filem Hamka kan. Yang aku tengok, dia bercakap dengan isteri dia macam berketubah dah. Macam berketubah. Patutnya kopi mana? Persoalan-persoalan remeh itu sebab kita paling rapat, paling nak kenal seorang itu, tengok dia dalam rumah dia dengan isteri dia. Jadi ini dia aku nak sebut nama tak boleh, masih hidup kan. Contoh bukan mengutuk pun, macam kita nak tahu rahsia Samad Said, tengok di rumah dia lah. Takkan tahu kita. Pasal tu aku cakap, yang menyimpan rahsia saya perempuan lah. Menyimpan rahsia saya isteri saya lah. Jadi itu satu perkara kita mesti faham. Jadi nak kenal Piramli yang luar tu, bak kata Badul, semua orang tahu pencapaian dia dah. I'm not talking about your documentary. Okay. I'm talking about your simulation ni, simulasi ni. The untold story tu kan. Jadi aku nak congkir sikit, sentuh dari bab yang aku tengok pada Hidir kan. Hidir, dia ni kebanyakannya ada basically fanboys. Asalnya meminati dan dekati through. Tak ada masalah. Aku bagus tu. Itu dedikasi bagus. Aku happy. Bukan orang yang cuba nak mengkritik kan. No, I'm talking about. Tapi kalau dia complete fanboy saja, dia akan tergelincir. Dia takkan aku faham kita kena cerita dia dengan seindahnya, tapi dalam keindahan tu ada pahit dia tu. Dia itu yang buat dia indah tu kan, bukan dia cantik kan. Kalau bak kata Sazali, ditumbuk je Nurizan tu. Contohnya katakan benda yang sensitif pada engkau semua. Bila aku tengok filem segmen tu dengan Hidir kan, engkau Adlin cuba sangat strongly believe that ada penipuan telah berlaku dibawa oleh Mariani kan. Ada version dia kan. Tapi ingat pada aku itu yang menariknya. Dengan watak tu dia membeli satu warna tau. Dia because Hidir tak pernah ada kat sana tau. Kita terpaksa percaya dengan Mariani atau Hidir katakan.
muka dua-dua bohong kan. Tapi untung kita sebagai naskah berkarya ni sebab simulasi ni. Itu aku nak kau fikirkan je. Sebab apa? Bila kita berkarya, bila kita buat satu dokumentari, kita akan jumpa fiction. Okay. Bila kita buat satu fiction, karya fiction, kita akan jumpa dokumentari. Sebab berkarya ni dia tuntut satu benda tau. Bohong. Pembohongan yang halal. Ya, Pembohongan yang halal. Pasal dia nampak fiction tadi, kalau buat dokumentari lah, akan jumpa fiction ni. Okay. Adalah budak orang tak betul cerita ni. Kan? Kita akan jumpa punya. Kalau kita buat fiksi, terpaksa kita bertinggi atas dokumentari yang sebenarnya. Jadi atas fakta yang tertentu kita kena itu aku nak cadangkan. Please don't dismiss possibility tadi. Kau aku tengok very aggressive tentang menafikan. Tapi pada aku, kalau aku boleh incorporate tu, cantik dia bagi warna. Dia contohlah kau fixing kan, kau boleh buat dia gila, dia mewarnakan. So do not dismiss anything tau. Sebab do not, sebagai pekarya, engkau desas-desus pun kau kena dengar lah. Itu aku nak syorkan kau. Yang menariknya itu tau. Ini cerita baru ni, betul ke ni? Kau kena buka ni. Tak boleh judgemental lagi. Itu aku nak syorkan kau pada fundamentally ni. Tapi ada banyak lagi benda kan. Tapi jangan dismiss anything. Dan kau nak tahu karakter seorang tokoh tu, tengok dia dalam rumah dia. Itu dia benar betul. Dalam tu dia berpura je. Di luar dia nak tunjuk jaguh lah. Nak tunjuk dia pengarah besar lah. Tapi dalam rumah bini cakap macam aku macam seperti kita lah. Weh, siapa yang bagi lesen kau tak perlu cuci pinggan ni? Di rumah kan hanya isteri je boleh cakap kan. Macam tu kan. Jadi itu warna tu. Jangan dia macam so contrive. Okay. Itu aku untuk bang. Okay, dalam ini yang menariknya bang, bila kita lalui proses dalam podcast Legacy ni lah. Dalam podcast Legacy ni bertemu dengan kita punya tetamu-tetamu yang diberikan ruang untuk mereka bercerita tentang pandangan dan versi mereka sendiri bang. Pada level kita sekarang, skrip semuanya sedang dibangunkan. Dan bila nak dibangunkan ni, of course, bila kita nak rentas satu, yalah, tak adalah banyak tahun, bukan ratusan tahun, tapi kalau kita nak tinjau daripada lewat 30-an sampai ke 73, that is the period of the movie yang akan berlangsung dalam era yang paling agresif sekali, di mana industri filem sedang membangun, music semua sedang membangun, transition, peralihan daripada bangsawan kepada medium baru, sastra. Jadi dengan filem-filem pula tu, industri muzik pula tu, memang dia agak peak and chaotic bang. Very busy. Dia richer than Elvis lah, senang cerita lah. Richer than Rocketman lah. Because it's not about songwriter or performer saja. Elton John lah, Rocketman kan. So this is about P.Ramlee, this one guy, dalam skala dia je, dia multitasking dan dia telah buat tu dengan terbaik sekali dengan apa yang kita ada. Surrounded by the community. Memang tak akan putus bang tentang community tu, sebab kita tahu P.Ramlee mewakili, dia kepala lah, dia wali dia lah. Tapi kita tahu, macam abang cakap pun, kerja filem, kerja gotong royong. It's a community yang ada dalam Jalan Ampas, dan tu terus dibangun. Dan environment tu memang kita akan perlu capture bang. Jadi sebab tu kita terasa perlunya lapisan untuk dokumentari tu, untuk memberi orientation dan diorang audience understand tentang
situasi luaran yang tidak mampu didiscuss dengan panjang lebar dalam filem, kerana filem itu dah jadi dramatic art. Tuntutannya agak berbeza. Kita mungkin akan try to follow sedekat mungkin, serapat mungkin P.Ramlee dengan orang-orang key person yang ada dalam dia punya surrounding. Merentas 30-40 tahun tu bang. Kan? Bermaksud kalau saya simpulkan tu, memang banyak benda-benda yang kita tak tercatch up antara yang written dengan untold story, dengan gosip, dengan cerita baru yang lahir pada era berubah. Cerita ini keluar, tidak keluar di situ, cerita ini keluar. Jadi, dan kita pun faham tentang macam mana satu-satu cerita ataupun legenda ataupun saga tu ada manipulation in terms of story here and there. Bukan untuk kita percaya bang, tapi untuk kita dapat the general understanding and the traits and the trends. Apa wave yang datang untuk kita ujungnya, of course lah, kita harus membuat kesimpulan kita lah, kan? Kita sebagai filmmaker, kita akan perlu membuat kesimpulan kita. Sebab itulah bang, dengan ini saya bagi tahu abang intention kita, arah mana filem ini akan pergi. Sebagai penulis lah ni saya bercakap ni, yang sedang menulis, dan juga insya-Allah abang guide saya sebaik mungkin untuk saya menyutradarakan dia. Apa-apa benda pun yang kita dengar dalam perkisahan si pencerita ataupun yang ditulis ataupun kita nampak dalam gambar, hujungnya ayat dan pemahaman saya, perspektif dan kefahaman saya yang akan saya letakkan tu. Kan? Lagi-lagi kita bila meletakkan filem ini diceritakan oleh tuan punya diri P.Ramlee itu sendiri. It's a first person story. First person storytelling. Okay. So it's ibaratnya macam ni abang. Saya ni kan pelakon juga. Of course kita bercakap tentang siapa yang nak berlakonkan watak P.Ramlee ya. Itu dah wajib lah tu. Tapi kalau saya gosip-gosip cerita dengan Wei, Kai, yang nak melakonkan watak P.Ramlee itu satu hal. Tapi aku sendiri yang nak menulis dengan nak mengarah ni, aku kena jadi P.Ramlee dulu. Ibaratnya macam tu bang. Jadi maka untuk itu bang, sebenarnya kalau kesukaran yang kita challenges yang memang kita letakkan pada saya itu, saya anggap benda itu sophisticated. Saya anggap benda itu sukar, sophisticated, tapi perlu dicapai dengan approach yang sangat-sangat baik lah, dari segi penulisannya, dari segi strukturnya, kan? Sebab kita perasan, ibaratnya kalau tengok filem tu 3 jam, duduk dengan P.Ramlee 3 jam, P.Ramlee akan bercerita dengan kau mana bibit, mana episod, mana keadaan, apa kesimpulan keberlakuan yang telah berlaku pada pandangan mata dia, dalam observation dia. Faham tak bang? Ya, faham. Itu maknanya berbalik kepada bercerita dengan apa-apa gosip, tak kira lah Wak Ima dalam version Mariani and the Clans ke, Salih Ghani punya Gangs Keturunan ke, Aziz Sata punya, terlalu banyak cerita yang mempunyai version-version yang tersendiri. Jadi tentang the untold story tu bang, pilihan kita sangat banyak bang. Sangat-sangat banyak. Without conflict Mariani itu pun cerita ni boleh hidup without that. Kan? Cuma maksudnya Aziz Sata, banyak bang. Jin Samsudin. Banyak bang. Aku petik ni sebab daripada betul. episod Tetapi jangan nafikan tetapi bang, dalam bila kita punya challenges kita adalah ini yang kita hadapi dengan researcher. Satu, kita nak extract the information ni. Yang dah written, yang dah ada. Yang tak ada ni, kan? Kita nak rakamkan itu balik, and then kita nak bina kefahaman dan perspektif baru bang. Sebab new discovery kan. Itu yang manisnya, itu yang akan menyenangkan kau. Jadi ingat apa yang aku cakap tu is bukan ideal lah, it's impossible. It's impossible. Jadi apa tadi Dr. Kai cakap tengok filem ni akan kita pelajari. No, jangan pelajari dulu. Kita lalui dulu, rasai je. And dari situ kita boleh belajar kan. Pelajaran tu kita kemudian
tak baca puisi, apa aku dapat dari puisi ni? Tahu kita baca puisi keindahan dia dulu. Jadi engkau macam approach tadi. Engkau kena approach lain. Aku ada penyelebar kau tadi, aku boleh komen dah. Apa yang kau buat tu sangat ideal, sangat terlalu ketat dan juga apa engkau aku bercakap tentang your fiction part tu. I'm not talking about documentary. Okay. Karya kau. Ya. Itulah yang versi kau. Betul bang. So give a damn about that. Betul. Understand. Jadi tapi aku nak ingat kau jangan dismiss yang lain. Understand. Yang hearsay tu ia boleh menolong kau tau. Faham. Dia kau boleh menolong. Engkau sangat boleh menolong. Faham. Dia mengkuatkan Piramli tu lagi dengan adanya benda-benda tadi. Betul bang. Itu maksud aku. Betul. Yeah. So, dia macam ni bang. Bila kita nak bergosip ataupun nak mengumpat lah bahasa Islam mengumpat. Dia cerita macam ni. Kau cakap aku tambah lagi belerang. Engkau keluar lagi belerang. Kita keluar cerita dia tu. Sekarang ni kita dalam proses nasi tambah, kita tengok mana keluar. Macam tu. Kita tolak statement ni, kita apa ni keluar. Kita statement ni cerita dia macam tu lah. So dia pasal as much as aku senang dengan Hidir kan. Basically bila aku tengok dia pada historian dia more like dia cuba jadi historian betul tau. Dia check time mana kan. Tapi dia fanboy tu lebih tebal tu. Lebih tebal tu. Dari nada dia bersuara tu. Kalau dia historian dia neutral tu. Faham. Dia neutral tu. Kita tahu. Aku tangkap dah. Tapi betul. dia aku respect. Dia macam dia berikhtiar tu sebab dia didesak oleh engkau juga tu. Jadi menarik. Jadi komen Bado sangat bagus sebenarnya. Dia tanya engkau satu soalan dia. Yang mana engkau nak pencapaian Piramli ini jangan ambil mudah. Ya ada punya apa, mungkin kita boleh guna, kau boleh guna, tak boleh guna tapi consider. Semua pencapaian Piramli semua orang tahu. Engkau kena cerita benda yang orang tak tahu lagi. Itu. Tapi ingat, engkau tak boleh cerita terus habis-habisan tentang orang yang tak tahu. Dia mesti campur dengan dah tahu dan memaniskan lagi. Betul. Dia menguatkan lagi tu. Agree bang. Macam aku nak beritahu orang yang tak tahu. Macam mana aku nak nak ceritakan pada orang yang tak tahu? Mesti dengan tahu dulu. Jambatan dia, titian dia tu. Yang tahu dulu. Barulah kau lepaskan yang tak tahu tu. Kata. Bang, aku bagi kau contoh lah. 2 episod aku dah tengok. Kalau free macam kau sila jamah episod-episod yang lain, lagi-lagi yang melibatkan individu yang terkait pada zaman pernah selisih dengan Piramli dulu lah. Aku bagi kau contoh. Norlia Gani. Aku nak bagi tahu kau tercampak ke tak tercampak aku dengan statement ni bang. Aku beritahu. Dalam aku punya maknanya bukan muktamad aku punya tercampak tu, tapi macam okay, aku ada idea baru sekarang ni. Ibarat macam tu lah. Benda tu grow. Piramli dengan Saloma. Ini sweet ideal pertemuan soulmate daripada 2 perjalanan yang panjang kahwin cerai ni berjumpa. Seniman dan seniwati. Itulah dia. Engkau percaya kalau engkau membina satu genre love story romantis, the journey of a heart and ini kau Norlia Gani yang statement yang tidak pernah keluar, dia pun cakap dia tak pernah cakap ni. Tapi benda ni keluar. Saloma menyanyi kat overseas. Piramli kat KL lah. Piramli berjumpa dengan mak si Norlia Gani ni. Nak melamar Norlia Gani ni. Tak reaction kau. Kalau aku dapat big close up kan kau tu. Big close up kau ingat kau tu. Jadi okay, now I have another sub ataupun benda-benda. Maknanya kita tak
diminishing that, tak? Tapi kita, okay. Park that idea. Mari kita terus tengok the consequences. Boleh masuk tak? Masuk macam tu. Bagus. Tu jangan dismiss kan. Betul bang. Jangan dismiss. Okay, kan? itu satu lagi bang. Sazali punya episod. Kau kena tengok bang. Kau akan tercampak 2-3 kali. Aku bagi kata terang. Kalau aku boleh rumuskan dekat situ, P.Ramlee, hero kita, ini hujungnya, ini cakap-cakap abang, ini cakap dalam ruang, ibaratnya macam ruang kedai kopi lah. That's why kita ada this podcast. Get the conversation, gossiping, talk nonsense, possibilities. Ni tempat dia. Documentary, let's talk factual, supported by all this evidence and everything. Mari kita borak desas-desus lah. Desas-desus kan. And then kita letakkan kat mana kukuhnya persoalan ini. And then when you watch film, you just been obsessed by the visual story and performance. Ibaratnya macam tu lah. So that's the step yang kita plan lah dalam komponen kita tu. Dalam episod Sazali bang, kalau tengok cerita dia, P.Ramlee ni memang jadi orang ringan tangan jadinya ni. Bang, P.Ramlee ni Mr. Cool Guy yang put respect to a woman in the films. Perempuan dah toki rumah, perempuan yang paling membaca dalam keadaan-keadaan ni. Oh, Kak Sazali, kan dah kena dah. Abang. Aku nampak. Kau faham tak? Jadi macam I cakap dengan Datuk Kai. Kan dah kena lepuk. Ya. Maksud dia begitu abang. Kan? And then itu episod Sazali. Jadi kita dapatlah benda tu. Okay. Bukan nak percaya penuh. Tapi okay. Pak kan. Note taken. Note. KIV. Sama lah juga version. Okay. Dia punya version terhadap Norizan. Of course lah, dia dengan Norizan memang ada apa orang panggil fraction yang retak lah senang cerita. Kita dengar cerita pada dia sampai saya cakap dengan Kai, Kai, makin gelap mata Norizan aku ni. Cerita dia macam tu bang. So itu semua kita faham lah bang, dalam kerja kita dia akan melibatkan benda-benda yang macam tu. Hypersensitive sensitif, mana-mana yang boleh mengguris hati peminat, mana-mana yang mungkin kononnya diminishing dia punya quality as kita punya ikon. Itu semua persoalan-persoalan yang itu semua paku kau tau, kau boleh gunakan tu. Paku je. Betul. Itu patah balik pada apa? Cakap kau nak tengok P.Ramlee dan konteks kau, tengok di rumah. Yang patah aku balik yang kau buat luar ni orang tahu dah. Tapi dah hantar story ni. Itu maksudnya ramai pengarah filem atau penulis tokoh ni fail. Aku gugurkan nama-nama kawan tadi kan. Minta maaf aku admire dia orang lah. Tapi inilah sampai bukan belajari tau. Belajar kemudian kita rasai dulu. Dapat family versi bukan memburukkan dia. Dia human lah. Betul. Dia melamar Nora Gandhi kerana tinggal macam mana tulis dan imajinasi aku sebagai dia kesunyian dia bergurau lah. Boleh kan? Boleh. Situ je kita boleh solve. Betul. Dia kesunyian. Dia bergurau kuat. Lagi nak menggatal. Itu je kan. Tapi faham. Tu aku nak tadi kali ni aku this time jangan dismiss desas-desus. Engkau tengah mengumpul ini kan. Ingat jangan be open dulu. Be open. Itu aku nak. Okay. Bang, satu pertanyaan saya nak tanya abang. Okay. Ini benda kita punya concern besar. Bila kita tengok cerita biografi, biografi ni selalunya kalau bukan non-entertainer punya biografi lah, kalau macam Elvis ke apa semua tu kita tahu dia quite rich dengan all this environment yang a bit on and happening lah. Yang paling baru Priscilla lah. Tentang Elvis, tentang isteri dia, perspektif Priscilla kan. Yang lebih baru tu oleh yang Australian buat tu, Elvis. Yang ada Australian buat. Okay, go ahead.
So bila buat biografi dia selalu jatuh kepada serving the majority, the tone of genre tu pergi kepada drama tu bang. Okay. It's a drama. Biography is a drama. Ni tanya soalan abang. Direction kita bang. Tak perlu nak membesar-besarkan lagi perlunya the drama, essence of drama dalam filem tu. Perlu ada. Pasal itu yang connecting kita punya emotions kan. Benda tu memang ada. Tapi kita nak kita nak perbesarkan genre adventure of P. Ramlee ni. Yeah. His adventure. Yeah. How adventurous dia punya life yang dia lalui dalam how adventurous dia punya perjalanan peribadi dia daripada Penang sampai ke ini, sampai maknanya personal adventure dia, perkahwinan, skandal and everything. Itu semua yang sifat dia adventurous Bila adventurous tu sepatutnya dia berbunyi, dia tak drama meleleh sangat bang. Dia moving on. Okay, moving on. Kita macam fast pace lah, kind of fast pace punya benda. Termasuk juga dengan the adventure of dia punya career adventure dia. Daripada menyanyi pada Penang, dia Clapper Boy, and then dia jadi playback singer, and then dia tengok only hero can boleh kononnya menyanyi tapi pakai suara dia, and then dia fight untuk dapat dia punya role untuk jadi hero. So he become the first hero yang nyanyi pakai suara dia sendiri, and then the whole perjalanan macam mana dia bangkit untuk directing and tukar nuansa ataupun language filem Melayu and everything. That is the whole journey dia. Sampai kalau di MFP dia dengan the whole battalion or MFP dengan sistem yang very strong, big studio, tapi bila di Merdeka Studio hampir saja he got nobody, and then dia become Rainbow or Soul fighter untuk fight against ni, and then jumpa Tompai Ibrahim Din, and then they try to survive at the end, and then venturing into business, nak produce sendiri and buka pawagam. So that is punya career adventurous bang. And then ketiga bang, orang cakap dia genius, orang cakap dia mana dia dapat idea, macam mana proses dia menulis, macam mana dia bercakap ni. So kita nak buka satu dia punya creative adventure. Creative adventure ni yang dia punya antena dia macam mana dia masuk alam karya dia tu, dimensions dia apa semua tu. Tiga benda tu menjadikan adventure. And then the fourth one, industry adventure. Ini yang melibatkan community and all the environment. How it was started, how these two big giant Shaw Brothers and Cathay Craze shaping the whole industry, and then macam mana dia collapse dengan the adventure of a nation, Malaysia, Singapore, into form separation, political and everything. So that 5 pillars ni bang, that is the cukup material. Bang, aku cakap kau how to manage that wisely bang. Jadi kau kena start. Jadi saja dia aku teringat saja rumusan aku. Kau tahu dia produk period dia tau. Sebab dia produk asas 50. Betul. Dan ingat asas 50 adalah seni untuk masyarakat. Sebelum seni ke seni itu dia perjuangkan. Jadi ingat aku pernah baca Osman Awang, aku dah tak tahu mana dia orang biasa je. Jadi bukan semua orang suka dia tau. Bukan semua orang senang dengan dia. Bukan semua orang. Sebab aku pernah dengar Hamzah Hussein cakap sampai dia bersuara, kalau dia tak ada, dia mati 3 orang dia tak ampun lah. Macam tu kan. Okey. Pak Ramlee lah. Pak Hamzah. Dia aku rapat dengan dia. Dia geng KT bang. Dia KT dan P. Ramlee pergi Shaw Brothers pun bersebab apa? Ada version dia lah kan. Ada version dia. Jadi aku telan. Aku masa aku tadi dia creativity, suara dia dari mana? Contoh tadi macam aku tak pasti Wak Khalid dia mana, Tompai tak mana. Dan P. Ramlee aku tahu mana tu. aku mana? Aku tahu mana dari mana. Usman Awang pernah cakap P. Ramlee menyanyi tekak-tekak aje. Dia beli macam tak kelas je. Kan? Tak?
dia tak dari dalam betul. Itu orang bypass tu tau. Jadi dia dengan cara dia tu dia dah jadi satu seni tak dia. Macam rocker sekarang tekan-tekan suara. Pedih kita dengar kan. Dulu orang dulu dengar Piramli nyanyi, apa ni tak ikhlas. macam berbuat je. Ada tau ya. Jadi aku nak beritahu kau soal rumusan aku. Dia dapat menyanyi dia sebab ingat muzik-muzik dia semua datang dari tempat lain tau. Semua generik. Semua. Ya, aku boleh dapatkan muzik sebenarnya dekat mana. Seperti juga orang cakap Ahmad Jaiz di style dia pengaruh oleh SS Fendi. Jadi kan dia ada datang. Piramli kat mana? Elvis. Elvis. Dia macam dia ingat kan. Masa aku dengar macam Elvis ya. Macam ada period tu. Yang itu rumusan aku ya. Jadi aku tahu di mana dia datang tu. Dia dipengaruhi oleh, bila aku check, betul lah dia pengaruhi sebelum tu ada muzik ni dia ambil yang lagu Latin, dia ambil ada bahasa semua. Macam dia punya yang paling penting mungkin tanpa menafikan tentang kau punya knowledge of music tu bang. Macam Piramli punya pengaruh pengarahan filem dia tu. Macam satu hal tu. Aku pernah jumpa Aziz Jaafar kat rumah dia. Cakap, Uncle, jangan bagi uncle lah boleh. Dia bagi abang dah lah. Aku tanya dia, apa yang anda uncle tonton semasa dulu muda? Filem apa dia? Dia apa yang mempengaruhi anda? Because dia mengarah akhirnya kan. Jadi kata dia cerita aku. Suatu sekali tu dia Piramli paksa semua orang kawan dia menengok satu filem dia. Filem Jepun. Itu dia bercerita dengan aku filem apa. Itu Rashomon dia cakap. Jadi Piramli perahan Hala 7 pun ada berubah tau. Daripada India yang tengok dia style misai dia pun dah tahu kan. MGR kemudian pergi dia beralih ke dia nak menderhaka pada guru dia kan. Dia nak menderhaka buat sendiri. Dia alih kepada Jepun. Lepas tu Jepun tu banyak kemudian tu semua dia pandang barat, pandang timur dah. Sebelum Mahathir Piramli dia pandang timur. Penarik beca dia penarik beca ada filem Jepun, Treasure apa tu? Aku tanya banyak Jepunnya Nordin Ahmad main Samurai kan, Jin Samsudin buat banyaklah pengaruh Jepun ya. Banyak ya. Jadi kita nak go against the Indian filmmaker ni. Indian filmmaker daripada pengaruh V. Shantaram masuk ke Krishnan, masuk ke B.N. Rao kan. Aku tak nak buat macam dia lah je. Jadi kita cari source kita. Macam tu juga Piramli mencari tu. Mencari dia tidak habis dengan exposure tu outside ni. Dia dengar tapi tak tahulah ujung-ujungnya kan. Tapi awal dia memang dahaga. Dia memang dahaga pada dia nak membuktikan dia boleh mengarah dengan penarik baca kan. Kemudian 52 kemudian Semana Padi. Semana Padi tu it is product of the time. Dia social waktu tu dia salut dengan Islamik. Itu pada aku bila aku balik terlalu berketubah lah pada aku tak mula kan tu preachy man. Tapi aku akui dia
ada pencak dia dapat pencak baru. Lakonan pun very expressive. Kan? Itu. Okay, bang, saya nak tanya satu. Ni soalan last pada aku. Tapi agak berangkai sikit. Okay. Dengan 5 pillar of story tadi, kita cakap dengan The Adventure of P. Ramlee, yang kita nak buat how they start. Maknanya daripada awalnya, bergerak sekali dengan era kebangkitan filem Melayu, golden era, and then kejatuhan. Kita anggap kalau cerita tu arc dia, hujung dia sampai P. Ramlee meninggal dunia lah. Tell story, 73. Soalan saya, mampukah cerita itu diceritakan dalam satu filem, katalah 2 jam setengah lah, satu part? Dari mana? Keseluruhan, maknanya kalau kita nak cerita tentang the story about P. Ramlee, the adventure of P. Ramlee. Dari Penang. Daripada Penang lah. Bila mana dia punya back story, mana dia start di Penang dengan family tu, tak banyak sikit, perlulah exposure tu perlu lah dilakukan kan. Tapi maknanya pada period itu sampai matinya dia tu, dengan dalam konteks cerita yang kita nak buat ni, kalau saya tanya abang lah ni, boleh tak dibuat benda tu dalam satu filem, katalah 2 jam setengah ataupun 3 jam lah, misalnya kata one part? Boleh, tapi pro and cons je lah. Okay. Soalan rantai saya kepada abang adalah, apa pandangan abang kalau dia 2-parter or even a trilogy? Pro and cons dalam. Sekarang ni saya campak abang, saya nak abang renjis je apa yang melintas kat kepala abang. Aku tengok filem Majid Majidi tu. Majid Majidi, okay. Filem Muhammad. Aku tengok. Aku jadi hakim dia. Aku masa tu, aku sokong filem tu, tapi aku tahu takkan menang. Jadi aku jumpa Majid Majidi bila aku jadi juri pula dekat Iran. Macam kawan-kawan Depak ada sebut Majid tu. Aduh, sakit betul hati aku. Okay. Majid. Padahal dia macam circle kau. Okay bang. Okay. And then? Aku tanya dia, bila kau nak mulakan part 2 je? Sebab Majid Majidi dia nak buat filem tentang Nabi Muhammad lahir hinggalah wafat. Okay. Jadi aku tahu bila aku tengok filem pertama dia, aku tahu dia ambil daripada lahir ke dia di-recognize oleh seorang Yahudi, Rabbi Yahudi, iaitu itulah Nabi. Dia berhenti situ. I see. Masa dia 12 tahun ke. Kemudian dia tahu dia itu Nabi, dia akan masuk kepada, dia start tak tahu aku jadi rasul ke. Kemudian first wahyu ke. Lepas tu penyebaran dia lah, dia. Sama ada dia hijrah ke Madinah katanya tu. So aku tanya dia, bila start 2? Dia cakap payah weh dia. Sebab benda tu tanda kutip fail sambutan. Tapi sangat bagus pada aku. Sangat bagus sebab itu aku tanya, siapa engkau pilih macam dia ada tusuk Nabi Muhammad dah masa muda. Saya cakap, what gave you the right to use him? To wakil lakuin Nabi. Yang masalah aku dengan filem tu, dia ada bersuara. Okay. Itu tak boleh kita kan. Kita dan juga visual belakang pun saja. Backshot lah. Tapi berjalan ada. Dia berjalan tu macam orang alim Kristian. Macam Nabi Muhammad kan jalan melaju kan. Macam ada tujuan nak tuju. Dia bukan berjalan macam si priest yang merenung kononnya, tengok semut di tepi jalan apa benda semut ni, tak ada. Dia ke mana ke itu mungkin Nabi Sulaiman ke mana gerangan kau nak pergi, tak ada ya kan. Dia jadi aku tanya dia, kenapa, sebab apa kau pilih seorang pelakon tu ini? Kalau letak level P. Ramlee, engkau kita sanjung kan, engkau kena pilih bagus lah. Kalau nak apa Nabi Muhammad, engkau pilih dia sebab dia anak-anak budak yang tak berdosa lagi macam Nabi Muhammad. Tapi kau boleh garanti dia 18 tahun tak berdosa. Nak mewakili Nabi aku.
who is he to represent my Nabi, macam tu kan. Itu kau kena consider kat siapa kau punya nak pemain kau tadi kan. Kau tak dapat nama Ramli, Eman lah, ya macam tu ya. Itu just a thought for you to ponder. Jadi cerita kau tadi yang 3 jam tu, kalau boleh 3 patah lah kan. 3 patah tapi kena solid lah. Macam Majid nak cuba buat 3 tu. Dia cuba nak buat 3 tapi tak boleh dia kat. Tak boleh sebab feedback tu tak bagus lah in terms of dia punya sambutan. Kewangan finance aku ingat sebab bila dia bahasa Parsi, bila Saudi ban, kita pun ban. Saudi ban bang ban immediately sebab ada beberapa masalah lah. Persoalan lah, bukan masalah, persoalan, tapi beautiful film. Jadi bila aku tengok filem Muhammad tu, aku terasa nostalgic pada Mekah walaupun aku tak pernah pergi situ. Pada waktu tu sebab kekenalan kita, familiarity kita kan. Itu jadi aku agak kekenalan engkau buat naskah ni yang menarik orang sebab dia familiar. Jadi dia friendly, tapi dia menselak benda yang baru. Ya. Itulah. Okay. Boleh tu. InsyaAllah. Okey bang. InsyaAllah sampai masa naskah ni akan menghadap abang dulu untuk abang, kalau Kristian tu dibaptiskan lah. Kalau Kristian tu lah. Ibaratnya macam tu lah. Okay Datuk Kai. Jangan disamak kan. Sama sama tu. Batu batan 7 gunung tu nak kena gunakan untuk sama tu. Okay. Datuk Kai, anything last before we close lah Datuk? This is very lengthy. Saya rasa this conversation, especially bila bercakap tentang filem tu, saya rasa macam kita perlu bercakap lebih banyak tentang naskah tu. Lebih banyak yakin. Yakin ke? Itu yakin tu ada. Because kunci filem adalah keyakinan. Kalau kau buat dia yakin, engkau akan percaya ada orang terbang, ada selimut dekat bahu dia, ada spender kat luar, aku percaya. Jadi yakin. Tapi buat secara convincingly lah. Plausibility. Meyakinkan. Satu last soalan. Kita punya proses research ni dah setahun. Dan agak setahun lah kita berjalan. Ada kemungkinan tu apa sangat bang? Ada kemungkinan tidak kalau kita ni terlebih research? Is there possibility yang we go into research too deep sampai kita lost in our research? Ada tu sebab ada satu beberapa album overproduce. Overproduce. Tapi tak ada masalah, biar dia bak kata mak saya, biar lebih jangan terkurang tu. Biar lebih boleh buang. Jadi kau masuk dalam tapi yakin tadi. Terpatah balik ke yakin tu. Aku tak nak buat macam tu lah, aku buat macam ni lah. Aku yakin tadi. Bila yakin, dia akan dia apa tu, dia swan through lah. Dia interlocking lah. Dia lock lah. Dia lock. Lepas tu engkau bagi dia cantik warna, jadi orang senang. Kata kita cakap dulu kan, filem pada awalnya apa? Adalah santapan mata. Santapan mata. Kemudian bila santapan mata ada, dah puas santapan mata, jiwa akan merungut. Aku punya mana? Aku punya mana? Itu yang selalu pemikir filem kita lupa. Dia sibuk dengan santapan mata. Dia santapan jiwa tu mesti ada juga kan. Alright. Fikiran kan. Hati tu kan. Jadi tapi bila dia sampai supreme atas, dia tak pergi mata dah. Dia terus pergi hati lah. Dia bypass mata. Mata dia Kolbu namanya. Kolbu. Kan? Okay. Alright, alhamdulillah. On that note,
Yes. Tuan-tuan dan puan, minta maaf kalau tuan-tuan rasa macam terpinggir, tetapi perbicaraan kita dengan tetamu istimewa ni, macam abang saya ni, peringkat guru saya juga, dan banyak lagi kegunaan yang kita akan cuba manfaatkan lah sepanjang usia kita ada, rezeki pertemuan kita ada. Ini pembukaan kita untuk abang-abang Wei. Kita tak akan rasa bosan langsung untuk kita explore lagi mana-mana kemungkinan session kita boleh terus bersembang secara macam ni bang, sama ada dalam bentuk recording untuk disiarkan ataupun untuk kita punya own research ataupun documentation kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada abang. Kita doakan yang baik-baik untuk abang. Segala perjuangan abang yang abang lakukan tu, saya rasa masih lagi boleh bergantung harap kepada industri ni apabila masih lagi hidup dan bernyawa orang-orang hero-hero kita yang masih ada lagi ni. Kita tahu kekuatan abang, dan tadi dengan sebelum ni episod kita bercakap dengan Abang Galak pun, kita bercakap tentang how kita appreciate peranan Datuk Yusof Aslam dalam industri ni yang dia mainkan. Jadi kita harap kita akan ada kesempatan ini, kita ada hayat untuk kita mengharungi perjalanan podcast Legacy, perjalanan tanah air untuk projek perdana ni. Memakan masa ini 3 hingga 5 tahun punya journey ni bang. Jadi kita minta jasa baik abang, apa-apa pemikiran dan juga of course doa abang yang lebih mustajab sekarang ni nampaknya, insyaAllah amin untuk kita semua. Penonton, terima kasih banyak. Datuk Kai, terima kasih terutamanya kepada Finas dan Akib Negara kerana terus menyokong kerjasama dengan Nusa Podcast membawakan Legasi episod kali ini. Dan ini hadiah bang, sedikit cendera hati dari kami. Ini dia Hidi Ali Razali, buku terbaru dia, Piramli Tadi yang kedua. Terima kasih. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Patriot. Patriot, untuk perkabaran anda, Uwe Haji Syahri dah ada buku anda. Mudah-mudahan yalah, kita percayalah benda ni akan memberi manfaat kepada semua orang. Dan tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana setia bersama dengan kami. Terus komen, like, subscribe dan panjang-panjangkan berita kebaikan tentang Legasi Podcast ini. Hingga kita jumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.